Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Pergi ke kota mencari permata, permata dicanai menjadi hiasan. Pendidikan berkualiti matlamat kita, guru cemerlang pemacu wawasan. Yang saya hormati, pensyarah pembimbing bagi kursus GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Pendidikan bukan sekadar proses pemindahan ilmu dari sebuah buku ke dalam minda, tetapi ia adalah satu rekayasa masa depan. Apabila kita menatap dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, kita sebenarnya sedang menatap sebuah kompas yang menentukan hala tuju negara di pesadal global. Namun, persoalan besar yang sering menerja benak kita ialah sejauh manakah aspirasi yang digariskan untuk murid ini sebenarnya mencerminkan kualiti sahsiah seorang guru. Adakah kita sekadar pemerhati atau kita adalah acuan kepada aspirasi tersebut? Sebagaimana yang termaktub dalam bab 3, sistem pendidikan kita meletakkan sasaran untuk melahirkan modal insan yang holistik. Hari ini berdirinya saya di sini, saya akan membawa anda menelusuri 3 dimensi utama dalam aspirasi murid, iaitu yang pertama, kemahiran berfikir, yang kedua, kemahiran memimpin, dan yang ketiga, etika dan kerohanian. Dan bagaimana ketiga-tiga elemen ini bertindak sebagai ejen transformatif dalam membentuk sahsiah guru cemerlang yang berpaksikan kecemerlangan dan integriti. Menelusuri dimensi yang pertama iaitu kemahiran berfikir. Dokumen PPPM secara jelas menekankan pada muka surat 3 hingga 10 bahawa setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuklah keupayaan menaakul dan pemikiran kritis. Menelusuri dimensi yang pertama iaitu kemahiran berfikir. Dokumen PPPM secara jelas menekankan pada muka surat 3 hingga 10 bahawa setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuklah keupayaan menaakul dan pemikiran kritis. Sebaliknya, sahsiah guru harus berevolusi menjadi seorang reflektif practitioner atau pengamal reflektif. Apabila kita ingin melahirkan murid yang mampu menyelesaikan masalah secara inovatif, kita sebagai seorang pendidik perlu mempamerkan sahsiah yang intellectually curious. Ini bermakna guru cemerlang adalah mereka yang sentiasa melakukan kajian tindakan untuk menambah baik pedagogi. Kita tidak hanya mengajar, tetapi kita juga berfikir secara kritis tentang keberkesanan setiap langkah kita di dalam bilik darjah. Hal ini sebenarnya sejajar dengan anjakan keempat PPPM, di mana profesion keguruan ditransformasikan berasaskan kompetensi. Maka, sahsiah guru yang cemerlang adalah sahsiah yang tidak pernah berhenti belajar, sentiasa mencabar status quo dan berani berinovasi demi memastikan setiap murid mampu berfikir di luar kotak kelaziman. Seterusnya, kita beralih kepada elemen yang kedua iaitu kemahiran memimpin. Dalam naskah PPPM 2013-2025, ditekankan bahawa kepimpinan adalah elemen krusial untuk membina daya tahan dan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan murid. Persoalannya, bagaimanakah aspirasi kepimpinan ini membentuk pribadi guru?
Secara fitrahnya, guru adalah nakoda di dalam bilik darjah. Namun, kepimpinan dalam konteks guru cemerlang melampaui sempadan kelas. Ia membentuk sahsiah guru sebagai seorang agent of change atau ejen perubahan. Guru yang beraspirasi tinggi memiliki kecerdasan emosi yang utuh, mampu memimpin melalui teladan dan memiliki karisma yang menginspirasi. Sahsiah ini sangat penting dalam merealisasikan anjakan yang kelima, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap peringkat. Guru yang memiliki kemahiran memimpin tidak akan bekerja secara bersendirian atau dikenali sebagai silo. Sebaliknya, mereka akan memacu kolaborasi melalui Professional Learning Community (PLC). Mereka memimpin rakan sejawat, memimpin komuniti dan yang paling penting, memimpin emosi murid ke arah yang positif. Apabila guru mempamerkan sahsiah yang kental, berintegriti dan beribawa, secara tidak langsung murid akan menyerap nilai kepimpinan tersebut. Inilah yang kita panggil sebagai kepimpinan instruksional, di mana setiap tindakan guru adalah satu pengajaran hidup yang bernilai buat murid. Akhir sekali dan mungkin yang paling fundamental ialah elemen etika dan kerohanian. Merujuk kepada bab 3, PPPM memberikan penekanan yang sangat mendalam terhadap pembentukan asas moral yang teguh dalam diri setiap murid. Elemen ini adalah jantung kepada sahsiah guru. Guru bukan sekadar petugas awam, tapi guru adalah the living curriculum. Jika ilmu itu ibarat air yang jernih, maka guru adalah wadahnya. Jika wadahnya kotor, maka jernih mana sekalipun ilmu tersebut, ia akan tetap tercemar. Sahsiah guru yang cemerlang mestilah berakar umbi daripada nilai etika yang tinggi. Ini melibatkan integriti profesional, ketepatan masa, kejujuran dalam penilaian serta sifat amanah. Sebagaimana yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat akhir pendidikan adalah melahirkan insan yang seimbang. Maka guru yang cemerlang harus menjadi moral kompas atau kompas moral bagi murid-muridnya. Di tengah-tengah kerancakan dunia digital yang penuh dengan cabaran etika, sahsiah guru yang berpegang teguh kepada nilai kerohanian akan menjadi pelindung dan pembimbing kepada murid. Kita tidak hanya melahirkan murid yang bijak, tapi kita membentuk jiwa dan beradab. Dan adab itu bermula daripada sahsiah kita sebagai pendidik. Sebagai tuntasnya, ulasan kritis mengenai ketiga-tiga elemen aspirasi murid ini membawa kita kepada satu hakikat yang tidak boleh disanggah lagi. Dokumentasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 bukanlah sekadar naskah birokrasi yang kaku, tapi ia merupakan sebuah manifestasi perjuangan untuk memartabatkan insan. Apabila kita menelusuri kaitan antara aspirasi murid dengan sahsiah guru, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang sinergi karakter. Secara kritisnya, mustahil untuk kita melahirkan murid yang berfikiran secara aras tinggi jika guru itu sendiri terpenjara dalam kepompong pemikiran tradisional yang jumud. Mustahil juga untuk kita melahirkan murid yang berupaya memimpin jika gurunya tidak memiliki keberanian moral untuk menjadi ejen kepada perubahan. Utama, mustahil untuk kita melahirkan generasi yang beretika jika sahsiah pendidikannya tidak terjadi cerminan kepada integriti yang utuh. Hadirin sekalian, kesan penerapan aspirasi ini terhadap pembentukan sahsiah guru cemerlang bukanlah satu proses yang berlaku secara kosmetik atau luaran sahaja. Ia menuntut satu transformasi intelektualisme dan spiritualisme.
Guru yang cemerlang adalah guru yang sedar bahawa setiap butir bicaranya adalah kurikulum, setiap tingkah lakunya adalah pedagogi dan setiap nilai yang dipegangnya adalah masa depan negara. Kita perlu bertanya kepada diri kita secara kritis, adakah kita sudah bersedia untuk menjadi wahana kepada transformasi ini? Piawan sahsiah kita juga haruslah bersifat global, namun tetap berakar umbi pada nilai-nilai tempatan yang murni. Sebelum saya mengakhiri bicara ini, izinkan saya titipkan serangkap pantun bagi renungan kita bersama. Awan berarak di celah pohon, suria menyinar di ufuk timur. Adab dan ilmu tegah di pohon. Awan berarak di celah pohon, suria menyinar di ufuk timur. Adab dan ilmu teguh di pohon, guru beria bawah, negara makmur. Tuntasnya, kualiti sistem pendidikan kita tidak akan pernah mampu melampaui kualiti sahsiah gurunya. Justru, marilah kita membulatkan tekad, menyusun langkah dan menggapai cita-cita untuk menjadi pendidik yang bukan sekadar mengajar dengan minda, tetapi mendidik dengan jiwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana bersama dalam perjalanan refleksi ini. Salam transformasi pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sebagai tuntasnya, ulasan kritis mengenai ketiga-tiga elemen aspirasi murid ini, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, serta etika dan kerohanian membawa kita kepada satu titik kesedaran yang mendalam tentang big idea tugasan ini, bahawa sahsiah guru cemerlang adalah nadi utama dan faktor penentu kepada keberhasilan transformasi pendidikan negara. Secara kritisnya, keberhasilan aspirasi ini sangat bergantung kepada kualiti kecerdasan emosi atau EQ seorang pendidik. Guru yang memiliki EQ yang tinggi bukan sahaja mampu memimpin dengan berkesan, tetapi mereka memiliki daya tahan atau resilience untuk terus berinovasi sebagai arkitek kognitif. Kepimpinan yang kita bicarakan dalam PPPM bukan sekadar pengurusan interaksional, tetapi kepimpinan emosi yang mampu menyentuh jiwa murid sekaligus membolehkan guru bertindak sebagai ejen perubahan yang sebenar di sekolah. Apabila kita menyentuh aspirasi etika dan kerohanian pula, ia menuntut guru menjadi the living curriculum atau kurikulum yang hidup. Di sinilah integriti, sahsiah dan nilai spiritual guru bertindak sebagai kompas moral bagi murid. Kaitan antara EQ yang mantap, intelektualisme yang tinggi dan etika yang luhur inilah yang membentuk acuan sahsiah guru cemerlang yang holistik. Kita harus sedar bahawa kita tidak boleh mengharapkan murid mencapai global jika gurunya sendiri tidak memiliki sahsiah yang melangkaui piawan kelaziman. Ingatlah rakan-rakan, kualiti sistem pendidikan kita tidak akan pernah mampu melampaui kualiti gurunya. Sebagai pendidik di bawah naungan MPGM, kita adalah wahana transformasi ini.